Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Razak ya Razak ya Razak wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. Surah An-Nisa ayat ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون وأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ini ialah sambungan daripada ayat-ayat sebelum pada ni, iaitu ini ialah dalil berkaitan dengan wajib ikut hadis atau ikut sunnah Nabi. Ini dalil dia. Ayat ke 65 ya. Ayat ke 65. Wala warabbika, maka tidak sekali-kali demi Tuhan kamu, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka, tidak sekali-kali mereka itu akan beriman, hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka mengambil kamu Nabi Muhammad sebagai hakim, fima syajara bainahum, terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan, maka kemudian tidaklah kamu dapati pada diri-diri mereka itu harajan, ada satu keberatan untuk ikut taat hadis, ikut taat sunnah, mimma qabaita, terhadap apa yang kamu telah qabul kata mereka, iaitu sunnah Nabi. Wa yusallimu taslima, dan mereka mengambil sunnah ini sejelas-jelasnya, sepenuh-penuhnya. Ayat ni pula, man yuti'ir rasul, siapa-siapa yang taat kepada rasul, iaitu taat kepada rasul ni, Nabi Muhammad sudah meninggal, maka sunnah dia faqad ata'a Allah, maka sesungguhnya mereka tu taat pada Allah. Daripada Nabi SAW kata, barang siapa yang taat padaku, maka berarti dia taat pada Allah. Hadis daripada Rasulullah, daripada Ibn Hatim. Dan barang siapa yang buat maksiat pada aku, maka berarti dia buat maksiat pada Allah. Dan barang siapa taat pada amir, pemimpin, berarti dia taat pada aku. Dan barang siapa yang bermaksiat pada amir, maka dia bermaksiat pada aku. Ini selagi mana amir itu tidak buat maksiat dia sendiri tak buat. Wa man tawalla, dan siapa-siapa yang berpaling, tidak nak taat hadis Nabi ni, tidak nak ikut hadis Nabi, fama arsalnaka alaihim hafidha, maka tidaklah kami utuskan kamu Muhammad ke atas mereka itu untuk menjaga, memelihara ibadat-ibadat mereka. Wa yaquluna ta'atan, dan berkata orang-orang munafik. Orang-orang munafik sini, ni syikayah orang munafikin. Rungutan Allah Ta'ala terhadap orang munafikin. Wa yaquluna, dan berkata orang-orang munafik, ta'atun,
mereka tu taat setia kepada urusan hidup kami, taat pada Rasul, taat pada Allah. Fa iza barazu min indika, maka apabila mereka bersurai daripada majlis kamu Muhammad, bayyata ta'ifatum minhum ghairal ladzi taqul, maka bermusyawarah cara sulit di antara mereka bukan perkara yang kamu kata. Mana malam-malam mesyuarat lawan Nabi, masa depan taat. Allah kita kat ikut sunnah depan, belakang kita tu Allah kita dah balik kita buat kita. Kalau ikut yang buat tu. Ni yang sekarang ni kita, Ya sekarang ni orang-orang yang mempersenda-senda pada agama ni, dia masa di depan kita tu kan, dia bila kita cerita pasal sunnah, pasal apa ni, mereka kata kita betul dah. Bila balik surai saja, ada saja. Bukan seperti apa yang kamu kata. Dia tidak nak ikut mereka apa yang mereka kata. Wallahu yaktubu ma yubayyitun, dan Allah Ta'ala akan menulis terhadap apa yang mereka tu lakukan. Apa yang mereka buat proses tu, Allah akan tulis apa. Tulis ini tulis untuk balas. Ini munafik dah ni. Dia balik jumpa dengan popok dia saja. Lepas orang munafik ni tanda dia mudah lagi ya. Orang mudah fahamnya ialah bila kita cerita pada dia tu, dia setuju belakang. Apabila mari satu orang yang lawan kita, dia pun masuk buat tu lagi. Tu munafik. Masuk buat lagi. Pasal hati tak boleh terima. Hati dalam tak boleh terima. Fa'arid anhum, kamu jangan peduli pada mereka, orang munafik ni. Wa tawakkal 'ala Allah, bertawakal saja pada Allah atas tindak tanduk mereka terhadap kamu. Mereka ni buat rancangan macam-macam ni, kata uduh apa macam-macam ni. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah dengan Allah sebagai penjaga, pemelihara, pemelindung bagi kamu. Afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak mentadabbur pada Quran? Tak tadabbur, tak perhati pada Quran. Apakah mereka tidak perhati pada Quran tu? Bukan main teliti lagi Tuhan buat. Quran ni. Walau kana min indi ghairillah, sekiranya Quran ini bukan mari daripada sisi Allah, la wajadu fi, maka kamu akan dapati dalam isi kandung Quran itu ikhtilafan katsira, banyak perselisihan antara. Dia tauhid ni pun begitu juga. Kalau orang tu ngajar dia tak mesti tauhid, maka dia ngajar tu mesti selisih, mesti salah banyak, selisih banyak. Tauhid tu kalau dia tak erti maka dia ngajar tu banyak salah, perselisihan ke banyak. Wa idza ja'ahum amrun minal amni, dan apabila datang kepada mereka itu suatu urusan tentang kebenangan, tentang benda amal. Ini benda amal sini mana Nabi dulu, waktu dulu ke perang macam kan, perang macam. Jadi amni sini, aman sini, kemenangan besar. Awil khaufi, ataupun ketakutan, berita tentang ketakutan, benar ke ataupun kalah perang. Idza'u bihi, maka tiba-tiba mereka tu terus heboh ke cerita. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum, kenapa tidak dia kembalikan berita itu kepada rasul atau dan kepada wa ulil amri minkum, dan kepada pemegang kuasa, iaitu pemimpin di antara kamu, di antara mereka tu. La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum,
maka pasti mereka tu, orang-orang yang mengetahui itu pasti akan mengetahui orang-orang yang daripada pemerintah tu yastambitunahu, yang akan menyelidiki berita ni, sama ada berita ni molek atau tidak, untuk diheboh. Daripada hadis Nabi SAW, Sayyidina Umar dia dengar khabar kata Nabi ni cerah bini dia. Dia ada antara bini Nabi dia adalah anak dia, Hafsah. Ada satu kali tu kerana isteri Nabi ada minta harta rapas kafir. Apa rata janggut ni apa? Misal apa janggut udar ya, halus ya lah ni. Rata janggut udar. Mana rata halus ya, minta lah seorang bini Nabi itu, minta seorang sikit-sikit lah, bukan minta banyak. Nabi bila minta tu Nabi masa. Lalu Nabi boykot mereka tu selama 40 hari, selama sebulan. Dan terus sebar luah berita tu tak lagi dah. Bila tak tahu berita, maka berita palsu keluar. Bila tak ada berita daripada Nabi senyap. Nabi duduk di bilik khazanah negara, ada tempat store barang. Tidur situ sampai pada bekas tubuh Nabi tidur tertikar. Selama 30 hari, sebulan bukan 30 hari, 29 hari sebenarnya. Jadi Nabi tak ada cerah, tak ada apa, tapi oleh kerana Nabi boykot bini dia tu, jadi berita tersebar luas Nabi sudah cerai ke semua 99 orang bini dia. Lalu Sayyidina Umar mari jumpa Nabi, ya Rasulullah, adakah kamu sudah menceraikannya? Ceraikan isteri kamu? Dia mari tanya. Maksud Sayyidina Umar ni dia tidak tu dia pergi tanya tu. Lalu Nabi kata tidak. Bila Nabi kata tidak, dia pun duduk diri di pintu khazanah tu. Dia tidak cerah bini dia hanya lalu ramai. Ni antara satu daripadanya. Dan apabila dapat wahyu daripada Allah Ta'ala pula, adalah kita akan baca cerita dia dari surah lain, di mana Nabi pergi jumpa Siti Aisyah dulu pada 29 hari. Jadi Siti Aisyah tanya, awak nak tak sampai sebulan? 29 hari. Nabi kata sebulan ni 29 atau 30. Jadi akan ambil 29. Gitulah ada. Lalu Nabi kata ke Siti Aisyah, kamu beritahulah kepada, mesyuaratlah dulu dengan ayah mak kamu. Kamu nak harta ghanimah ni ke? Aku akan beri belaka. Kepada cerah. Musyarat. Nak harta ni ke nak taat pada aku. Gitu. Siti Aisyah kata, tak payah tanya mak ni. Pakai kita jawab lalulah. Kita nak Nabi. Jadi ke-9 Nabi itu tolak ghanimah, ambil Nabi. Baik. Jadi berita palsu ni juga, kalau pemimpin ni ada, misalnya Lala Menteri Besar ke Perdana Menteri ke, berita-berita ni kena tapis. Berita-berita yang menyebabkan negara ni jadi punah ni kena tapis lah. Jadi ada orang yang pegang berita ni, orang yang jaga menyelidik kawai risik apa ni, akan merisik berita ni benar ke salah, nak beritahu kata tidak. Ni maksud ayat ni. Ayat ni turun ke Nabi nak cerah tu. Dia nak cerah tu ayat ni. Tapi Tuhannya bila waktu turun tu, dia tidak kata waktu turun tu saja, dia waktu turun kisah itu sekali. Selalu. Sekiranya ada wa ulil amri lah. Tambah sekali wa ulil amri minkum lah. Kalau ada, dan kepada pemimpin dia kalangan mereka. Ayat ni kira patut Nabi saja, tapi Allah Ta'ala tu dia waktu turun, kemudian dia waktu turun pada orang lain sekali. Walaula fadlullahi alaikum, kalaulah tidak kerana kurnia besar daripada Allah pada atas kamu. Kurnia besar apa dia ni? Kurnia besar, iaitu kefahaman tauhid daripada Quran dan hadis. Percaya pada Quran, terima Quran, terima hadis.
Kalaulah tidak kerana pemberian Quran dan hadis kepada kamu tu oleh Allah Taala kepada kamu tu, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, iaitu undang-undang yang ada dalam Quran dan hadis tu, orang tu faham. Tuhan beri rahmat pada orang tu. Pasal ramai orang yang belajar ni tak faham. Ada ramai orang macam Brelwi itu belajar tafsir Quran 37. Hadis Nabi, Muslim, Bukhari, Nasai, Ibn Majah, Tirmidzi, Abu ngaji belaka sesat macam puja kubur juga. Kubur ada, kubur tu wali ada dalam masjid. Ngaji tafsir, ngaji hadis sesat juga. Kalaulah tidak kerana Tuhan beri rahmat, kalau Tuhan tak beri rahmat kat kita tidak akan, kita akan sesat seperti mana sesat Brelwi tu. Brelwi tu tafsir Quran belajar, hadis Nabi belajar, mengaji beri juga dia. Ada hafal Quran apa support ya. Tapi sikit ya tauhid ni mengesahkan Allah Taala ni, kalau tak betul tu pak sunat. Maka ayat Quran yang berkenaan dengan tauhid tu mereka faham lain. Hadis Nabi berkenaan dengan tauhid pun mereka faham lain. Hadis berkenaan bid'ah, hadis berkenaan tidak boleh buat, mereka nampak boleh buat. Settle lah. Atas hati dia. Hati dia nah. Lattaba'tumul syaitana illa qalila, maka pasti kamu akan ikuti syaitan. Kalau tidak kerana Tuhan beri Quran dengan hadis kepada kamu, dan rahmat pula, rahmat iaitu faham Quran dengan hadis tu pula, lattaba'tumul syaitana illa qalila, maka tentu kamu akan ikut syaitan kecuali sikit je orang beriman. Tidak ikut. Sini ni maknanya ayat ni bergerak ni. Tak. Baik, ini pula ayat ni pula wajib jihad ni walaupun seorang diri. Pula. Kalau dengar kalau tak ada siapa dia dah buat jihad ni, maka seorang pun nak buat. Sudah kerja. Macam mana dia sekali. Ada power ni ayat dia. Faqatil fi sabilillah, maka hendaklah kamu berjihad, berperang di jalan Allah. La tukallafu illa nafsaka, tidak akan dibebankan ke atas kamu beban peperangan ni, jihad sabilillah ni, mengesah pada Allah Taala, pada manusia ni, illa nafsaka, melainkan ke atas diri kamu Muhammad. Diri kamu Muhammad. Nabi Muhammad mati dah sebenarnya. Baik. Ni saya awak mari, ada satu orang mari di madrasah kita sebulan lepas, 3 minggu lepas kita, daripada Kyrgyzstan. Mari. Dia kata saya tak ada jumpa dia, tapi dia anak saudara dia ada belajar dengan kita. Anak saudara dia ada seorang belajar. Kita orang Kyrgyzstan. Dia kata, kita dulu beranak, kita ingat kata arak ni boleh minum. Dia kata beranak daripada kecil lagi tu, arak ni boleh minum. Dia tak ada masalah apa. Madrasah tempat kita banyak, tapi tak ada ilmu seorang. 50 tahun di bawah pamen. Tidak ada orang buat jihad, sesak habis tahun negara. Awak kira jihad sini ada dua. Saya kata dua. Yang utama, yang besarnya dua. Pertama sekali jihad lisan, mana kita beritahu tauhid pada manusia. Yang kedua jihad perang. Ni jihad perang ni. Tetapi kalau kita tak erak nak perang ni, ambil jihad lisan tak apa dulu. Nak perang macam mana kalau seorang? Tapi berperang sini mesti dengan lisan dulu, barulah boleh tubuh untuk berperang. Jadi Nabi tidak difardukan juga atas dia jihad, sehinggalah umat Islam itu betul-betul teguh akidah. Selepas 13 tahun Nabi tabligh, hijrah ke Madinah, tak jihad juga lagi. 2 tahun lepas pada hari tahun kedua hijrah, barulah difardukan jihad. 15 tahun daripada wahyu turun. Jadi kalau siapa-siapa tidak sepak agama ni, maka akan jadi seperti Kyrgyzstan lah. Begitu juga
di Bukhara ada 250 madrasah yang belajar hadis, belajar Quran ni. Bermakna Bukhara ni pusat pengajian agama dulu. Lelah ni sudah nikah, minum arak, sudah minum arak tu pergi ke buku Imam Bukhari, tawaf 7 keliling ambil berkat. Itu dia. Maka hak kata Pak Saudara dia kata, dia buat mari anak saudara dia ni sebab kita orang Kyrgyz ni hak pelik dia kata. Bila ada saja orang mari kata ini daripada hadis Nabi, ini daripada Quran, kami percaya bolak tu dia kata. Waktu saya dengar mula-mula tadi. Bila kami dengar yang mereka kata tu daripada hadis Nabi, dia tak tengok pun. Dia dengar daripada ni daripada hadis. Orang tu kata ni daripada hadis, ni daripada Quran, dia percaya bolak tu lah dia kata. Mana kau nak tipu mudah benar ni. Mudah benar. Pasal dia dahaga pada ilmu. Dia kata madrasah banyak kosong, tak ada ilmu. Mana orang yang nak mengajar tak ada. Jadi inilah ayat dia. Faqatil fi sabilillah. Maka hendaklah kamu berjihad, berperang di jalan Allah supaya mengesahkan Allah dan menghidupkan sunnah. La tukallafu illa nafsaka. Tidak akan dibebankan fardu perang ni melainkan kat diri kamu Muhammad. Jadi jihad sabilillah ni walaupun seorang pun kena perang tu. Kena buat juga. Lepas tu baru dia kata, lepas tu wa harridil mu'minin, maka hendaklah kamu beri semangat kepada orang mukmin. Bermaknanya sini bermula jihad ni dengan sebar tauhid dulu. Betul tak? Sebar tauhid tu. Wa harridil mu'minin, maka hendaklah kamu beri semangat berjuang ini kepada orang mukmin. Asa Allah, mudah-mudahan Allah Taala itu an yakuffa ba'sal ladzina kafaru, akan menolak merongak rancangan jahat serangan-serangan daripada orang kafir itu kepada kamu. Nescaya Allah, mudah-mudahan semoga Allah Taala akan menolak kekuatan orang kafir ke atas orang beriman walaupun sikit. Wallahu asyaddu ba'san, dan Allah Ta'ala tu mempunyai kekuatan yang sangat besar. Wa asyaddu tankila, dan Allah Ta'ala tu ada di sisinya sekeras kesesaan kepada orang yang engkar pada tauhid. Ni ayat pada beri sokongan dengan lidah. Dah kita nak lawat tak boleh sokongan dengan lidah, tak apa dah dulu. Wa man yashfa' syafa'atan, siapa-siapa yang beri, barang siapa yang menolong syafaat sini tolong dengan satu pertolongan hasanah yang baik, yakul lahu nasibun minha, maka nescaya akan boleh baginya, akan diberi padanya bahagian jihad itu pada dia, bahagian pahala jihad itu pada dia. Maknanya kalau kita beri syafaat sini ke dia ni, pertolongan ke dia. Pertolongan apa? Iaitu kita ajar kepada mereka kefahaman agama. Itu dulu maksud benar. Ajar pada mereka akidah, ajar pada mereka maksud agama. Lepas tu ajar kepada mereka hal ehwal perang lah sendiri. Itu dipanggil pertolongan. Kita tolong orang tu dengan beri dia faham. Siapa-siapa yang memberi pertolongan kepada orang dengan suatu pertolongan yang baik, hasanatan, yakul lahu nasibun minha, maka akan dia perolehi baginya saham jihad itu. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan, dan siapa-siapa yang memberi pertolongan kepada halang jihad, kepada syirik pada Allah, siapa-siapa tolong ajar orang lain untuk syirik pada Allah juga, yakul lahu kiflum minha, maka baginya memikul dosa daripadanya. Iaitu begini,
Kita baca berhabis ayat ni. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Taala tu terhadap segala sesuatu tu maha berkuasa, sangat berkuasa, sangat mengawasi tindak tanduk manusia. Maknanya gini, siapa-siapa yang ngajar menyebabkan orang tu terima tauhid, faham agama, tidak buat syirik, tidak buat bid'ah, maka orang yang terima, orang dia mengajar tu boleh pahala. Dia mengajar tu boleh pahala. Lepas tu orang yang terima tadi dia buat amalan. Dia buat amalan berdasar pada tauhid yang dia belajar. Maka amalan dia tu kalau dulu amalan dia tidak cukup 100% kerana akidah dia rendah. Dia amal ibadat ni berdasar pada akidah. Amal ibadat pahala kita ni berdasar pada akidah kita, berdasar pada iman kita, akidah dan iman. Akidah satu, iman satu. Campur dua tu, sempurna iman, sempurna akidah, maka ibadat yang kita buat tu kita kata boleh 100%. Kalau akidah tu kurang, iman pun kurang, ibadat serupa, pahala rendah. Gitu. Pasal darjat surga tu 1000 darjat ni, 1000 lah, 100 darjat. Darjat surga ni untuk orang jihad ya. Ni apa letih. Darjat dalam surga tu ada 100. Dan 100 darjat tu ialah darjat jihad. Allah. Dah kita berasa kita seorang masuk surga, tak apa dah kita tak ditolong orang lain, tidak jihad kita. Tak beritahu pada orang lain, laknatullah pula, dapat laknat Allah. Dan laknat orang ramai pula. Amat malaikat apa semua. Masuk neraka juga. Tak mengajar masuk neraka. Ngajar salah masuk neraka juga. Jadi wa man yasfa' syafa'atan sayyi'ah. Siapa-siapa yang beri pertolongan kepada syirik pada Allah, pada hal apa saja tentang tauhid, tentang akidah, tentang syariat, dia ni ajar cara lain, yakul lahu kiflun minha, maka dia akan boleh pikul beban dosa dia mengajar tadi. Kemudian beban dosa orang yang amal boleh dia juga. Ya tadi kalau kita mengajar pada mereka buat amal ibadat. Kalau dulu dia buat amal ibadat semaya puasa ni, katalah 50% dia dapat. 50%. Pasal akidah dia. Dia tidak boleh sangat iman melainkan dengan ilmu. Orang dia ingat tahlil banyak, zikir banyak, baca wirid banyak, sembahyang banyak, baca Quran banyak, iman tu meningkat. Dah. Iman akan meningkat daripada hadis Nabi SAW. Iman akan meningkat berdasar pada ilmu. Ilmu dia makin sikit ilmu, makin rendah nilai pahala dia berapa. Boleh pahala, nilai rendah. Baik. Jadi kalau satu orang itu sudah kita ajar kepada dia tauhid tadi, maka dia semaya seperti biasa. Dia semayanya semua pahala yang dia dapat tu banyak. Maka pahala yang dia dapat tu kita boleh juga pasal kita mengajar. Kalau kita ajar pada dia suruh sesat, maka amalan yang dia amal tu menyebabkan dia tu dosa ataupun sesat, sama banyak dosa tu boleh ke kita. Kitanya tak buat. Gitu. Ni piramid ke lah. Piramid, okey? Sistem piramid negara, okey? Gitu. Oh, tak kira siapa. Tak kira siapa. Nabi Muhammad kena tanya, kamu mengajar belaka dah kau ni? Kau kan amal. Nabi Muhammad ditanya, Nabi Ibrahim ditanya, Nabi Isa ditanya, Nabi Musa ditanya. Imam Syafi'i sama telah kena tanya. Lepas tu antara dia tanya pula ya. Tanya Nabi Muhammad, tanya Syekh Abdul Qadir Jalani, tanya Nabi Idris. Adakah mereka ini kamu dulu ajar supaya puja kamu? Adakah? Dia tanya. Nabi Isa apa tanya gitu? Adakah? Kamu ajar mereka supaya puja kamu? Ada? Tak ada. Surah Furqan. Ayat sedap. Dia tauhid ni, dia mudah ya nak kena ni ingat dah. Ingat. Kita sekarang ni tak payah banyak. Tak payah banyak. Sekarang ni kita belajar ni untuk isi perkara-perkara yang kita
tak jelas ya lagi, ataupun nak meningkatkan iman kita ya lagi, peningkatan ya dah. Tauhid tu kita faham dah, adalah sikit sebanyak lagi ya, dia tidak terurai lagi daripada Quran kerana tak belajar lagi ya. Semua sekali untuk iman tu meningkat. Belajar Quran ni untuk iman tu makin lama makin meningkat. Cuma masalah belajar Quran ni ada masalah besar tu. Bila sampai masa kita jadi tak mahu belajar, tu masalah besar. Dia boring. Pasal kita serupa ya Ustaz. Ayat pun berulang kalau kita mari dengan gepek pun ni rasa semasa pun tak ada rugi apa. Kita berasa gitu. Kita berasa gitu. Nah. Dia lama-lama dia tinggal dulu. Lama-lama dia tinggal dulu. Bukan seorang ni. Dulu-dulu dia bukan learn ni. Dulu pula kuning lah. Nah. Awak akan faham betul-betul Quran ni apabila belajar habis. So, dia kedua, awak akan betul-betul faham Quran ni apabila awak mengajar pada orang ramai habis pula. Awak belajar ni tak akan itu juga. Sehinggalah awak mengajar orang. Kita pun kata lagu makna kita nak mengajar. Tak boleh, tak mengajar kakak nanti. Paling tidak apa keluar sendiri. Paling tidak kita ajar kepada anak bini kita tafsir Quran ni. Paling tidak. Awak-awak kita mula-mula dia ambil momentum sikit. Lama sikitlah. Jihad lisan. Oh, jihad lisan dulu tu. Tu. Wa harridil mu'minin tu. Iaitu hendaklah kamu beri semangat kepada orang mukmin. Makna selepas kita ajak dia semua sekali, lama-lama dia jadi mukmin. Kemudian kita beri semangat kepada dia, kena sebar agama ni. Nak sebar macam mana kalau kita tak jelas Quran? Saya betul-betul terpilih. Saya cakap tu, saya kata. Saya kacak dengan ayat leh pada telefon. Dia pergi belajar darah hadis. Saya kata ayat leh muju, ayat leh pergi belajar. Umur dia 67 tahun. Ayat leh 67 belajar hadis. Jadi muju ayat leh pergi belajar. Cuma saya nak beritahu ni, saya ni terpilih kerana orang yang belajar tafsir Quran, belajar hadis Nabi, selepas belajar tu ilah mari belajar pula. Lepas sudah mengaji apa semua beres lah, kau selesai dah ilah gitu. Ilah tak ada ngajar lah mana. Tak ngajar. Maka syariat ni dibawa dipelopori oleh ahli bid'ah. Sebelum pergi Jepun sudah balik 300 orang dah ulama tafsir Quran dengan hadis daripada dia ban India, daripada Mekah balik hari. Pergi sunnah ni tak ajar tauhid molek kerok. Dia mati, anak dia pun tak ikut. Lepas pergi Jepun, siapa Tok Guru ni Aziz balik tahun 92, lebih kurang 300 termasuk Tok Peti Haji Noh. Mengajar Tok Peti Haji Noh, mengajar tafsir Quran, Mufti Haji Noh. Bukan Mufti Kelantan. Dia lah antara ulama mufti yang belajar tafsir Quran dengan hadis. Habis dia berkubur juga. Lepas tu ramai lagi lah. Lala ni daripada 92 sampai kemari lebih kurang 500 orang pak balik. Umur dalam 50 ke bawah. 50 ke bawah. Umur mereka sekarang ni 50 ke bawah. Tak sampai 50 lah. 50 ke bawah. Lebih kurang 500 orang. Tapi bid'ah ni apa lah. Ngajar tafsir dia mengajar tafsir dia mengajar ni mengajar. Tapi keliru yang ada. Baca kepada beras nak beramal tu 2 kali buat insya-Allah larilah. Juga tak juga. Ni sedih. Mati dia tu kan. Anak murid ni kembali kepada musyrik sahab. Dia tak pergi tahlil, dia tak pergi maulud. Anak murid dia hak baru-baru ngaji apa Quran tu hak tu pergi. Ngaji kitab tak pergi. Ya Allah. Orang panggil semaya ajak, anak murid Ausa tak pergi. Anak murid alu-alu pergi. La ilaha illallah. Seperti petali supo ya ni. Mana saya ngajar ni saya stay. Satu hari berita ni akan siapa pada pokok ustaz ni.
Saya jumpa satu orang ustaz di Sri Gombong. Saya tanya dia, ustaz ni ngajar sedap ni kitab mana ngajar? Dia kata dia bayar dia. Baik, tak apalah. Ustaz ni nama apa? Dia pun ayat nama dia. Anak tak kenal ni ustaz ni. Anak mari jauh daripada Kelantan, tiba-tiba jumpa ustaz ni ngajar sedap ni. Quran tak ada, kitab tak ada. Baca ayat Quran, baca tafsir, baca hadis, baca ayat Quran. Sedaplah. Kita bukan dengan syirik pada tak boleh buat syirik, tak boleh buat bid'ah. Contoh tak payah. Contoh syirik tak payah. Contoh bid'ah tak payah. Sudah pada semaya, sudah pada tu semaya. Nah, dia saya ditanya tu pasal dia ada buat bid'ah tu. Iaitu sudah semaya Isya tu. Orang pun tahu rasa keliling sama jamak saleh tu dia pun. Ni juga kita pegang kira baju. Kata ustaz ngaji mana tafsir Quran? Tanya lalu. Nak cokok lepas ke masjid dah hari tu. Nasib baik dia kata baik dia baik ngaji ustaz. Lepas tu dia baik ngaji ustaz. Ya. Dia nak kata cokok semula, tak jadi nak cokok hari tu lah. Kita kata baik tu. Tapi sininya mana dia ngajar hadis. Dia ngajar hadis, dia ngajar tafsir. Perbuatan bid'ah depan mata tu tak larang ni. Tidak akan selamat umat Islam lagi. Mereka buat semua hak bid'ah. Buat semua bid'ah, buat semua syirik perkara ni. Tak ni telefon mari sebelum mari dah ni. Kau lupa telefon mari. Satu ustaz ngajar di ICM. Dia kaya tak apa kita buat benda. Dia tak ada, walaupun tak ada dalam hati, walaupun tak ada Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat, tapi benda dia tidak langgar syariat, dia boleh buat lah dia kata. Ngajar di masjid Sungai Buloh. Orang Sungai Buloh telefon mari sana. Kata dia tu dusta pada Allah. Tak jumpa dengan kita tu. Guna. Dia dusta pada Allah. Dan bila tak boleh bawa mari dalil, awak dusta pada Tuhan. Awak kata Tuhan nak beri pahala. Ini yang dimaksudkan. Mereka tu mengajar tu, mereka mengajar, tapi hak bid'ah tu mereka tak tegur. Tak tegur apa supaya ngajar tu. Mengiyakan. Tak kira lah ustaz tu kalau salah tak kira lah dia tak jawab salah juga. Gak so bid'ah buat beratus dah bid'ah lain buat. So syirik buat mesti beratus dah syirik lain buat. Dia pasti dia gitu. Ni benda ya kita belajar sikit kita pegang. Tu je. Maka insya-Allah Tuhan akan tambah kepada kita iman, tambah akidah, tambah pemahaman dia tambah. Sikit kita faham, kita pegang. Nantinya pegang banyak, tak boleh nak pegang. Tak boleh sikit, biar pegang betul. Wa idza huyitum, dan apabila kamu dihormati bitahiyatin, dengan suatu perhormatan, salam lah ni sini. Salam salam. Fahayu bi ahsana minha, hendaklah kamu hormati mereka dengan yang lebih baik daripada yang dia beri. Aurudduha, ataupun kamu balas sajalah, balas. Sini ni kalau orang bersalah mana kena balas lah. Yang masalahnya orang munafik, orang musyrik bersalah ataupun orang kafir bersalah. Ada daripada hadisnya, daripada hadis Nabi ya, daripada Abu Hurairah atau silaan. Suruh jawab tapi tidak ngadaklah ke dia. Jawab ngadaklah pohon kau. Jawab tapi ngadaklah ke, tidak adaklah ke dia, adak kau benda lain, adak kau orang lain kau. Kita kenal dia kafir kan. Dia kata assalamualaikum, kita pun waalaikumsalam, ngadaklah dia gitu. Waalaikum tu kalau dia niat tak molek ke kita. Dia ada kata-kata tak molek. Tapi biasanya orang tak berhenti apa dia bersalah kan. Dia bersalah, kita nak jawab waalaikumsalam, salah pada dia balik tak boleh. Pada orang kafir tak boleh. Orang munafik pun tak boleh. Kalau kita kenal. Kalau orang musyrik tu memang kita kenal. Dia buat syirik, orang musyrik je. Maka jawab fair dia, kita ngadak ke, tidak ada ke muka dia, ngadak ke tempat lain.
Kita fokus jawab tu tapi dia pokok dia rumah pokok kau itu al-khatah dia nampak kita jawab tu gitu. Ataupun balas saja seperti itulah. Sini ada mau mari dalil hadis, iaitu apabila disapa kepada mereka apabila berperang, mereka kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Abu apa nama? Dia pergi bunuh. Dia bunuh juga. Nanti Abu Zar. Tak apalah, saya ingat nama dah. Dia pergi bunuh juga. Maka dia balik cerita pada Nabi. Nabi kan, dia kata Nabi kata, apa? Kamu belah dada dia? Kau tahu dia tu orang kafir. Ada satu lagi masa penaklukan Mekah. Lepas penaklukan Mekah, Nabi Muhammad atau orang yang pergi beracun berhala berhala apa semua. Antara tua perang perang ni, okey dah berat belakang ni. Itu Khalid bin Walid. Pasukan dia pergi ke satu kampung. Jadi pergi ke satu kampung, suruh ngucap. Tak sing ngucap dia. Tapi dia jawab, kami keluar daripada agama kami. Dia jawab gitu ya. Jadi Khalid bin Walid bunuh semua. Nabi SAW kata pada Allah, dia kata aku berlepas diri daripada apa yang mereka buat. Amir sebagai amir pemerintah kan. Keputusan amir hak ikut perintah tu pula, dia buat keputusan salah kan. Maka amir ni kata, Khalid Nabi sebagai amir ketua, beritahu kepada ketua perang, kata kepada Allah, ya Allah aku berlepas diri daripada apa yang dia buat. Pasal orang tu sudah keluar daripada agama dia, cuma dia tak mengucap ya. Jadi Khalid apa harta dia, telaga dia kena punah, rumah kena punah. Nabi suruh bayar ganti rugi, iaitu ambil daripada khazanah negara, bayar ke keluarga. Keluarga dia bayar ke keluarga dia, mana kena bunuh. Nabi suruh bayar. Ada ni antara lainnya cucu Nabi, cucu akak Nabi apa? Usama bin Zaid. Dia bunuh orang antara lain. Orang tu mengucap dua kalimah syahadat, dia bunuh juga. Dia kata tipu kita. Nak tipu kita. Nabi kata membelah dada dia apa? Lama ni orang bunuh lagi ni. Sahabat Nabi. Bukan seorang dua lah. Lepas pada tu bila beritahu nak siapa, lepas tu kita tak bunuh. Bila kita perang, orang tu mengucap dua kalimah syahadat, boleh bunuh dah. Tak boleh tak tahu. Maka cerita ni saya tengok rencana semalam dengan pagi ni. Berkenaan dengan Afrika Selatan kan, Nelson Mandela dengan apartheid mula. Jadi Nelson Mandela tidak buat tindakan apa-apa kepada orang-orang dulu. Dia maaf. Maknanya lebih kurang Islam ya juga. Pasal kalau kena maka harus perang saudara jadi. Ada rencana dia. Apa? Rising South Africa Rising mana dah? Tengok tajuk dia. Baik. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tu maha menghitung terhadap segala sesuatu. Segala sesuatu dia menghitung. Apa saja yang kita buat, molek ke uduh ke, dia hitung lah ke. Dia maha menghitung. Jadi atas tujuan jihad inilah difardukan, maka Allah itu la ilaha illahu. Dakwa bagi surahnya, dakwa bagi jihad ialah Allah la ilaha illahu. Allah itu tidak ada lagi yang layak dipanggil Tuhan, melainkan dia saja. Layak disembah, melainkan kepada dia saja. Tidak ada Tuhan, tidak ada zat yang bersifat Tuhan, melainkan Tuhan Allah. Tak ada lagi Tuhan lain. Tidak ada Tuhan yang ada sifat Tuhan, melainkan Allah Ta'ala. La yajma'annakum, pasti kami akan kumpul mereka semua ila yaumil qiyamah,
pada hari kiamat besok, sama ada kamu buat jihad, kamu tak buat jihad. Kamu lawan tauhid, kamu tak lawan, kamu pegang tauhid. La yajma'annakum, pasti kami akan himpun kamu semua ila yaumil qiyamah, terhadap pada hari kiamat besok. La raiba fi, yang pasti kami akan buat, mana tidak ada ragu kami akan buat. La raiba fi itu pasti kiamat ni akan mari, pasti kami akan himpun kamu. La raiba fi, tidak ada ragu. Yang nak ragu kamu, ya kami, alik kami, pasti kami akan himpun kamu. Wa man asaddu minallahi haditha, maka siapakah lagi yang lebih benar kata-katanya, melainkan Allah Ta'ala saja. Siapa lagi yang lebih benar kata-kata, melainkan kata-kata Allah. Jadi Tuhan kata gini ni, kita tak ikut juga. Jadi dalil daripada sini, daripada ayat tadi, mana bid'ah tak boleh buat. Tak boleh buat. Daripada kita ngaji, bid'ah tak boleh buat. Siapa-siapa hak ajar buat bid'ah tu tak? Dosa bid'ah tu boleh kau hak je ngajar dia tak? Fama lakum fil munafiqina. Ini hal munafik dah. Mengapakah kamu? Mengapakah ada bagi kamu? Apa telah jadi pada kamu ni? Terhadap orang-orang munafik ni, fi atai ni, sejak tiba-tiba kamu ni jadi dua puak. Apa hal dengan kamu ni? Apa jadi bagi kamu ni terhadap orang munafik ni? Fi atai ni, menjadi kamu ni dua puak. Dua puak. So kata tak apalah orang munafik tu, kita lihat aja lah. So kata saya balik. Ayat ni biar ni kita kena guna. Satu kata biarkan, satu kata kita bunuh dia. Cuma ada dua buah. Orang Islam jadi. Orang Islam jadi bila ada saja orang munafik ni, fi'atain dah. Bila gini, apabila ada saja orang munafik, orang Islam tu jadi dua buah. Tak boleh lagi. Ni ayat dia. Ada saja orang munafik, orang Islam jadi pecah dua lah. Pecah dua lah. Masalah besar. Ayat terakhir. Apa jadi pada kamu orang Islam terhadap orang munafik itu, kamu jadi pecah dua. Kamu kata orang munafik ni kita kena bunuh dia. Selagi kata orang munafik ni tak apalah, kita biarlah dia, kita wadah lah dia. Jadi hak mana betul? Saya kata ni. Jadi untuk tahu betul hak salah ni dah ayat dia. So muka surah ayat. Deh, nak faham hak ni so muka surah. Ni, pak bawah. Wallahu arkasahum bima kasabu. Maka Allah dan Allah Ta'ala lah yang akan menjemuhkan mereka munafik itu ke dalam neraka tu, ke dalam kesesatan tu, sebab dengan apa yang mereka lakukan. Aturidu, atau apakah kamu ni bermaksud antahtadu, untuk beri hidayah man adallallah, pada siapa yang Allah telah sesatkan dia. Agak-agak kita nak beri hidayah ke orang yang telah sesat ke mana? Allah, betul kata ni apa? Tak ni. Maknanya sini, bila kita ajar pada manusia, pesi ni munafik pesi dia. Kita ajar juga dia tak nak terima. Dia tak terima. Munafik ni mengaku kekal. Semaya aku kekal. Pasal kufur, ya Allah Ta'ala bubuk dalam hati. Pasal biasanya munafik ni ada buat syirik. Satu ya. Atau adakah kamu ingin untuk beri hidayah kepada dia, satu orang yang Allah Ta'ala telah sesatkan dia. Wa man yudlillah, siapa-siapa yang Allah telah sesatkan dia, falan tajidalahu sabila, maka kamu sekali-kali Muhammad, dikatakan Nabi ni, dikatakan kita, falan tajidu, kamu sekali-kali tidak akan dapati untuk mereka satu jalan, sabila, satu jalan untuk mereka tu kembali kepada tauhid. Tak cakap kapten lah, tak boleh buat apa. Orang ni pak letih. Ingat orang ni kan letih kita. Letih bukan main lagi, tamlih orang tak era. Gitu. Dah. Pasal ni hak takut je. Takut ni. Orang yang kita tak boleh tu, orang yang sesat dah. Allah. Ramai ni hak saya jumpa dah lah.
Kalau kita ajar ikut tauhid, tapi dia atas setengah-setengah bab tauhid ni dia ni juga. Akibat dia saya boleh bilang, dia pasal putih sekian ramah, dia kotak sini sekian ramah, di di Jelawar sekian ramah, di Nus sekian. Apa saya ngajar? Di Stereo sekian ramah, di Kuala Lumpur sekian ramah. Di mana dia terima tauhid setengah, lepas tu dia pun akan cokol lah kita balik. Pasal ada perkara-perkara ya tentang syirik ni dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia tak nak buat. Dia tak nak buat. Apabila ada yang ustaz mari rakyat ke dia. Rakyat ustaz ada mari buat kira sikit lah. Ustaz tu lembut sikit lah. Dia apa? Oh, tu ustaz ni tak boleh pakai je main, tak boleh lalu. Tak boleh selalu tu. Ada cokol lah kita tang meriah ni. Bukan kata akak bistu tembok. Jok ni tang lawan dengan meriah dah dia. Habis benda je kata uduk kita. Dia nya terima tauhid dengan kita dah. Kita jaga dia. Lepas tu atas tengah-tengah tentang tauhid ni mereka tak setuju. Contoh contoh kan maulud. Maulud. Maulud dengan nikah sandai. Dah, ada seorang ustaz mereka yang kata tak apa lagi. Asal kau silpah pada tu. Jadi ada ustaz seorang yang kata gitu dekat ngadak cokol kita lah tadi dah. Boleh bakar je main dekat belajar tadi. Jadi lagu mana dengan kita orang ni? Lagu mana dengan kita zaman Nabi Daud hari itu? Orang Yahudi tidak diharapkan muka ikan hari Sabtu. Dia nya gali hari Jumaat. Kolej tu. Hari Sabtu dia tidak muka, dia jatuh ke. Ayat hak tu dia ambil. Tuhan laknat dia jadi kera. Dia tak buat hari Sabtu tu. Maknanya masa maulud tak pergi. Apa dah tu? Kalau tak faham ayat ni, lagu tak ni. Tarik sebelum batu ataupun selepas. Raknya juga. Mak iya juga. Jadi bila ada ustaz dia royak ke dia tu, dia pun selalu tu. Selalu. Tu nak jumpa mudah nak jumpa munafik. Bila ustaz dia royak, ada ustaz dia royak, tak apa. Tak apa dekat dia pun selalu. Dia pun tak sedar kan. Munafik Abdullah bin Ubay mengucap 2 kalimah syahadat depan Nabi. Belas saya belakang Nabi, kalau apa saja. Kafir tu benar lah. Ini semaya ni. Jihad sabilillah ni perang sekali dengan Nabi, cuma tak agak beda. Kalau nak pergi perang. Siap dah Ubay. Abdullah, siap dah Abdullah. Tak wani lagi. Tunggu tak. Lama dah. Tengah asal pedang. Lama dah. Mana tak tahu lagi. Tengah duduk cari, tengah kewi pelana kuda. Maknanya dia ni, orang munafik ni, bila haji hak, heret kaki. Orang kata panggil heret kaki. Jalan tu heret kaki. Melambat-lambat kan. Ayat kita belajar dah sebelum hari ni. Itu munafik. Jadi orang munafik zaman Nabi pakai serta semaya. Belakang ni. Ayat dengar Nabi baca ni. Nabi hurai dengar belakang ni. Lepas tu ada ayat kita akan belajar sikit surah Fatah dah. Dia ni ikut Nabi. Butuh ayat dekat Nabi depan tu. Ikut dah dia. Tu munafik. Sahabat-sahabat Nabi hok serta ni. Jasa Sayyidina Ali, Umar, Uthman. Masih dekat nak nanya tak boleh nyelekong kepada dia. Kepada munafik ni. Lekong Nabi. Tanya macam-macam. Tanya. Dia tak tanya. Dia tanya saja. Sudah semaya. Jadi Nabi tak ingat ngajar ni pasal soalan banyak ni. Jadi sahabat-sahabat Nabi tidak boleh menghampiri Nabi. Lalu Allah Ta'ala waktu ayat Quran.
siapa-siapa nak tanya soalan Nabi kena remah dulu. Siapa-siapa nak pergi duduk dekat Nabi kena remah dulu. Tu ayat adalah kalau Nabi sampai surah dia. Esok care tu tak ada. Ngomong Nabi tak ada habis keliding Nabi tak ada habis saya. Barulah sahabat kali. Jadi ayat tu tidak dilaksanalah. Tak ada apa dia semua. Mungkin sahabat Nabi senang lagi. Nak jawab kepada awak terus. Waddu lau takfuruna. Mereka tu tersangat ingin kalau mereka dapat menyesatkan kamu. Kama kafaru seperti mana mereka sesat. Fatakunu nasawa. Maka nescaya kamu dengan dia tu akan jadi sama. Akhirnya serupa, sama-sama sesat. Sama-sama sesat. Mereka tu tersangat ingin. Waddu lau takfuru. Ruddu lau takfuru kama kafaru. Mereka tersangat ingin sekiranya kamu sesat seperti mana mereka tu sesat. Kamu eka pada Nabi seperti mana mereka eka pada Nabi. Fatakunu nasawa. Maka nescaya kamu ni akan jadi sama seperti mereka. Ni munafiknya. Fala tattakhidhu minhum. Maka jangan kamu ambil daripada mereka ni awliya. Jangan ambil dia jadi wakil ayat boleh ambil ni. Allah serabut suruh dia baca surah ni. Bila ayat dekat. Jangan kamu ambil di antara mereka munafik-munafik ni sebagai penolong kamu, pelindung kamu. Penolong kamu pun tak boleh, pelindung kamu pun tak boleh. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Sehinggalah mereka tu berhijrah ke jalan Allah. Berhijrah. Hijrah sini berhenti daripada berhenti daripada buat munafik tu kepada Allah. Ataupun berhijrah keluar daripada Mekah mari ke Madinah. Tak, kalau dulu keluar daripada Mekah mari ke Madinah. Ni ada ni dia kalangan kita. Dia duduk di negeri-negeri orang kafir. Dia nak buat amal sunnah tak boleh. Dia nak buat amal sunnah tak boleh. Maka mereka-mereka ini tidak boleh ikut orang Islam seperti sepatutnya. Dia nak sembahyang jemaah tak ada orang sama jemaah. Nak sembahyang jemaah tak ada orang. Tak ada masjid. Dianya oleh kerana tak apalah, ada kita duduk sini, kita ada apa sini, payah dari makan. Tak boleh tu. Kita duduk negeri orang kafir. Siapa kita nak sembahyang jemaah apa tak boleh. Nak pergi duduk sebentar tu tak apalah. Lepas tu kena cari kerja supaya kita pergi duduk sekali dengan orang Islam supaya kita boleh sembahyang jemaah. Apa? Sembahyang hari raya. Ni ramai di antara kita yang duduk di Australia, duduk di Amerika, Europe mana ni. Ramai orang Islam sana pun. Tapi dia pergi duduk kawasan tak ada orang Islam. Di mana nak sembahyang jemaah tak boleh, nak apa tak boleh. Maka dia tahu tak boleh apa kita tak nak amat Islam kita. Ada orang saya kan, saya tahu orang saya, sepupu lah. Tahun 73 dia pergi ngaji di Amerika. Dia ngaji di New York. New York University. Dia tak duduk sekali dengan orang ngaji. Tak duduk dia. Dia duduk dengan orang putih dia duduk. Duduk dengan kafir. Dia tak bertanya dia masa dia balik. Pasal dia mau duduk mana? Dia kata duduk sekali dengan putih. Dia makan-makan mana? Suka makan dia tu. Ni tahun 70 mula ni saya tanya dia ni. Lala ni dia sudah suruh upaya dia suruh pada saya. Aku cuba dia suruh pada saya. Sini aku pulang. Jadi dia makan ni dia kata beli supermarket. Ayam di supermarket, daging di supermarket. Halal lah ke mana? Oh, ayah nak cari. Allah makan dia mana ada lah ketak tu, lah supis tu. Dia duduk sekali dengan orang kafir, dah sekali. Pas duduk dengan orang kafir, tak apa nak duduk orang kafir pun. Kawasan orang Islam kita kata dah. Ni masa dia beritahu saya, tu dia tengah belajar masa tu. Tengah belajar nanti. Jadi duduk makan benda haram, benda tak semelih juga boleh lah. Kita tak tanya, dah benda lain. 10 tahun kemudian tak balik. Balik Malaysia. Tak balik.
Lama-lama boleh terikat. Jadi dah ni rakyat mereka duduk di San Francisco. Duduk di San Francisco. Mak saudara saya, mak dia sama lah. Aku mana lah anak. Dan dia tak ada semaya. Tak semaya terus dah lah pada tu. Tak semaya terus dah tu. Tak nikah nak pula dah. Nikah aku dia kata. Nikah aku dia moga nak malam ni nak mana? Nak negro. Dia kata comel negro lagi. Malam negro sedap negro lagi. Hak nak kata bang. Papa dia beri hak lain pula. Nikah aku. Dan nak mana? Malam ni negro ni. Malam esok Hispanic pula. Putih lah gapo. Boleh lah kau tukar. Demo tu pun nak terayu tukar kok. Ada gapo? Tak payah nikah. Yang nikah ni pasal keperluan. Dah keperluan dipenuhi. Tak semaya tak gapo. Akibat sikit ya masa dia ngaji tu makin haram. Haram sini ialah betul tak seleh ya. Tidak saing dengan kafe ya. Lama-lama jadi hitam. Benar dia makan benar haram. Lepas tu dia balik mari sini. Kita pun tak kira lah dia agak 5 tahun pak. Dia di Kuala Lumpur. Dia boleh letah Mekah. Letah tak aja tengok sekali aku Mekah. 2 tahun sekali klik. Dulu mak dia ada lagi. Mantara ada lagi dia balik tahun sekali. Mana letah Mekah hari-hari. Tak tengok. Jadi kafe. Nak kafe bola air tak boleh. Nak rakyat kata tak semaya dosa. Dia tahu. Suruh singgah buat haji. Haji ke buat umrah ke. Suruh ayat tu. Saru benar beres. Tunggu mari dia duduk di Damansara. Kat rumah Nuawi. Berhenti sini. Baru. Tak apalah apa kita balik jalan kaki. Ada pak bawah tu. Damansara ada pak. Berhenti tu ada pak. Dah sejak pagi tadi kita duduk saruh dia tak boleh minum ni. Maknanya sini kita kena duduk dalam jemaah Islam lah. Ni saya rakyat ni sepupu saya ya. Apa saja. Lain macam kita ni nikah Sunday ni kita buat. Lepas tu kita pergi makan, buat balik pulut kuning kita buat balik, makan kanak kita. Lepas tu telur kita buat balik, makan kanak kita. Coklat ada kan coklat dia letak situ tu. Ambil ke cucu-cucu anak-anak. Lepas tu bila besar dia tu Allah saya kat sini, saya kat marah. Allah aja dah gitu ni. Dah makan benar haram. Ya. Wala tastaghidhu minhum. Jadi jihad sini hatta yuhajiru fi sabilillah. Sehingga mereka berhijrah ke jalan Allah. Iaitu sini kalau orang Islam tu duduk di kalangan negeri orang kafir, tetapi dia tidak boleh melaksanakan agama Islam, maka dia wajib hijrah kepada orang Islam lama. Kita kata dia sudah jadi rakyat mereka, tak apalah. Di San Francisco ada lama orang Islam. Tak duduk dengan orang kafir. Orang kafir. Nah, ni masalah apa? Dia tak boleh, dia suka lah, dia minum boleh. Dia kata tak makan daging steak tak. Tak melek apa kan? Murah. Beli hak halal ni. It is very expensive. Susah nak dapat lagi, expensive lagi. Lagu tu. Wa in tawallau, dan kiranya mereka tu berpaling juga. Fakhuduhum, maka kamu tangkaplah mereka. Waqtuluhum, kamu bunuhlah mereka. Haitsu wajadtumuhum, di mana saja kamu dapati mereka. Ni apa ayat ni? Orang Islam yang duduk di negeri orang kafir ni ayat. Ini ayat ni. Orang Islam yang duduk di negeri orang kafir, dia sudah jadi munafik dah. Dia tak tahu dia tu munafik. Dia munafik. Dan munafik ni maknanya syirik ada buat. Tak lagi dah. Dia mengaku dia tu kekal. Maka kalau kamu jumpa dia mana-mana, kamu takak dia, bunuh dia. Wala tastakhidhu minhum waliyan wala nasira. Jangan kamu ambil
di antara mereka tu wali yang sebagai satu orang yang boleh beri naung kepada kamu, penaung, pelindung kepada kamu, garanti kepada kamu. Wala nasira, dan jangan kamu mengambil mereka sebagai pembantu apa saja. Tadi sambung dah, sambung lagi, panjang lagi. Wallahualam, ajaknya dua tak boleh nak waktu ni, dia masalah hukum saja ni, jihad sabilillah. Nak baca pak pun tak boleh. Tidak. Kalau kita senang, kita perlu. Jadi sambung insya-Allah dah. Hak ni pula, ni hak nak sambung preview dah. Preview hak kita nak baca minggu depan. Iaitu orang-orang munafik dia duduk dengan kaum yang damai dengan kita. Ni kita nak bunuh dia tak boleh ni. Misalnya gini, munafik ni dalam Malaysia, kitanya buat perdamaian dengan Singapura. Singapura Cina mereka. Kita ada buat perdamaian dengan dia, tidak saling kena, saling pegang. Apa? Jadi munafik ni lagi kita duduk di Singapura. Lagi mana nak buat? Kalau kita sudah ikut syariah ni, boleh jumpa, boleh bunuh mana-mana ni dia main ni, munafik ni. Cuma dia ada tanda-tanda dia lah, pemimpin terkenal. Jadi lagu mana nak wakil ke? Kalau dia pergi ke Singapura, lagu mana nak wakil ke? Pasal kita ada buat perjanjian, tak boleh bunuh dia. Ataupun dia ni bunuh dia, bunuh keluarga dia, bunuh kaum dia pun tak boleh lakukan. Itu ringkas ya minum pel. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taqabbal minna du'aana innaka antas samiul 'alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Dalam surah Al-An'am saya syirik hanega. Allah syirik nega, syirik hanega, syirik binatang, hataname. Tak jengkar eh. Syirik hanega ada juga. Syirik hanane ada juga. Saya koyak belaka lah kau. Jadi dulu kan ada Al-An'am ke Allah binatang. Mula-mula dulu lah. Tadi telefon